La la la. Minggu ni, Ellie jadi sukarelawati. Dia kena tolong nenek yang kesedihan. Lagi, jomlah tengok. Ya, Dek. Beli apa? Ni bang. Ni kalau ada kopi habis kopi. Baru je keluar. Penyebutlah kopi ni. Kopi ni lagi. Belanja. Kopi ni asyik ada je kat kedai. Mana-mana je ada. Kopi tak? Kopi kau jangan sibuk lah. Kau macam hang tua. Tak. Muka kau bukan macam hang tua lah. Muka kau macam hang kebun. Kat sana bukan yang kat kedai runcit. Betul tu. Baliklah dulu. Tak payahlah kacau Ellie. Akak ni sekarang ni ada urusan yang penting. Urusan Kak Ellie ni ada urusan kopi. Kau janganlah kacau. Janganlah kacau. Apa kena mengena gula-gula dengan Kak Ellie ni? Dah belanja boleh balik sekarang. Sekarang ni akak dah belikan 2 gula-gula untuk kopi. Apa kata kopi pergi balik sekarang? Boleh. Okey. Tapi yang syarat. Ini kena jawab teka-teki dulu. Dalam banyak-banyak mi apa yang power dalam angkasa ni? Apa tadi? Kat mana-mana je mesti nak suruh orang jawab teka-teki. Kopi ni Kak Ellie baru cakap. Jawapannya ialah Mi Raja. Bajet betul kopi ni. Boy. Lari kau, bagus. Kau lari kau. Hilang terus Saya dapat tanya sekali. Nenek yang baru je keluar tadi. La la la. Kalau jumpa nenek dengan atuk, korang buat apa? Salam nenek, cium nenek. Cakap, nenek sihat. Apa khabar? Selalu peluk, cium. Tolong nenek sapu sampah. Lepas tu tolong nenek kemas rumah. Memasak. Cuba bagi ucapan sikit dekat nenek dengan atuk korang. Hai nenek, buat apa tu? Saya nak ucapkan saya sayang dekat nenek saya dan tolong jaga nenek saya dengan baik. Itu saja. Nenek, jaga diri tau, Nek. Saya sayang nenek. I love you. Okay, nenek, semoga panjang umur dan saya sayang nenek. Assalamualaikum, Nek. Nek, jaga saya sekejap. Sabarlah, sama-sama lah. Ada nyamuk. Ada. Ada kira sampai 3. Sabar. Jangan lupa saksikan Ellie the Epic musim kedua. Setiap Ahad jam 11 pagi hanya di Astro TV.